Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maaf bertanya, yang mana lebih baik untuk simpan emas ni secara fizikal atau online macam beli dalam bank tu? Bagus sangat soalan ni. Jadi kalau tuan-puan tahu emas mana yang terbaik, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Saranan pakar kewangan dan juga guru emas saya, emas yang terbaik adalah emas yang ada dekat tangan. Di mana tuan-puan sekiranya apa-apa terjadi kepada negara, sistem ataupun syarikat emas tersebut, tuan-puan dah tak perlu risau dah sebab emas dah ada dekat tangan. Jom kita patah balik kepada sejarah peperangan yang berlaku tahun 1975. Di mana tuan-puan berlaku peperangan pada negara Vietnam dan juga Kemboja. Dan ramai warga negara sana melarikan diri dengan bawa emas-emas yang ada dekat tangan mereka tuan-puan untuk meneruskan kehidupan di negara lain. Itulah kelebihan emas yang ramai orang tak tahu lagi. Emas merupakan mata wang antarabangsa. Di mana tuan-puan dia laku kalau tuan-puan nak jual dekat mana-mana pun, tak kisahlah dekat Arab Saudi ke, Turki ke, Jepun, China ataupun dekat mana-mana negara memang laku tuan-puan, asalkan emas tu emas tulen. Jadi lebih terbaik kepada tuan-puan hari ni kalau tuan-puan nak menabung emas yang besar-besar seperti 10 gram, 20 gram, tapi tuan-puan tak ada bajet yang banyak, maka tuan boleh menabung saja dekat akaun Gap ni dengan serendah RM100 ataupun ikut kemampuan tuan-puan masing-masing. Menabunglah sampai kena grade apa yang tuan-puan nak, boleh keluarkan saja emas fizikal. Mudah kan? Jadi kalau tuan-puan hari ni nak simpan emas dengan cara paling mudah, murah dan patuh syariah, boleh rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.